Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang lagi sama channel. Bertemu lagi dengan muka yang ceria. Jadi hari ni puasa lagi. Hari yang ke-8 ke? 8 ya? Yang ke-8. Jadi puasalah dengan sepenuh hati. Kalau sebelum ni banyak benda yang kita tak buat solat kau tak buat apa semua. So masa bulan puasa ni biasanya alang-alang rasa nak buat benda yang baik tu, alang-alang pergi masjid sebab tarawih. Why not sempurnakanlah solat tu. Sempurnakan sebab semalam ustaz tu cakap semalam, kalau duk buat macam-macam ni, solat tak buat, sia-sia. Macam tu Jadi buatlah, tak kira lah kaya ke, susah ke, handsome ke, muka biasa ke, okay? Laki, perempuan, awet hot, awet baik, okay? Laki model, kerja apa-apa, kerja gaji 20,000, gaji 2,000, gaji 3,000, gaji 1,500, dia tak kira kau kena buat. Dan benda ni kadang ada orang fikir macam mati lambat lagi sebab aku ni baru 30 umur aku. Kalau fikir macam tu silap besar lah. Sebab berapa ramai yang 20-an mati, kita tak tahu. Accident semalam dekat mana aku tak tahu, yang ada orang langgar traffic light tu. Hijau dah habis, lepas tu kuning, lepas tu merah. Dia pergi lagi, laju tu. Lepas tu dia langgar orang. Aku dengar cerita mati. Mati Mak kehilangan anak, 2 orang anak. Umur 16 orang, 17 orang kot. Mati. Kita duk ingatkan umur 15-16 ni lama lagi lah hidup. Tapi bila dah ditakdirkan mati. Yalah, asbab tu orang langgar apa semua tu adalah asbab. Kadang kita rasa bengang. Kenapa kau pelanggar traffic light? Itu asbab. Tapi ajal kita mati. Ajal kita mati pada umur 16. Ramai mana? Okay? Kalau kau rasa muda lagi, memanglah betul lah. Tapi mati ni adalah benda yang kena beringat selalu. Bila kau beringat mati ni, maksudnya kau takut nak buat dosa. Sebenarnya lah, kalau kau fikir mati takut nak buat dosa, kau banyak buat pahala. Sebab bekalan yang kau nak bawa ni adalah bekalan yang ke satu tempat, yang mana tempat tu dah tak ada ending lah. Dia forever. Jadi amal apa yang kau nak bawa untuk pergi ke tempat yang forever? Dunia ni adalah tempat yang persinggahan. Sebab dia ada alam rahim, dia ada alam roh, alam rahim, dunia, lepas tu barzah kan, lepas tu pergi ke mahsyar apa semua tu, lepas tu ada syurga lah, apa neraka semua. Jadi kita nak bawa apa sebenarnya? Kau nak bawa apa? Okay, dunia ni kalau kau contoh lah dunia ni orang lain kaya, kita susah. At least benda tu dia berakhir. Macam mana berakhir? Berakhir dengan mati. Kita kaya ada Mustang sebiji, Honda Civic 1, Superbike 1, 3 ada. Tapi benda tu berakhir bila kita mati. Okey, yang ni pula kereta, satu kereta je, Beza, Pro 2 Beza, satu je. Yang tu tadi ada Mustang, ada Civic, ada Superbike. Dia ni ada Beza je, sama juga, mati juga. Mati juga. Okay. So sama-sama dibungkus dengan kain putih, diusung dalam keranda, tak ada special pun. Okay, duduk dalam van jenazah, tak ada yang special. Okay, diusung, dibawa ke tanah kubur, masuk kubur. Lepas tu duduk dalam 2-3 hari, member-member yang lepak sekali, kelak Mustang apa semua, kelak Beza ke apa, semua tu sehari 2 tu ingat kita. Sebab dia orang cakap Al-Fatihah, takziah, innalillah kan. Duduk 2-3 hari, seminggu, tak ada orang ingat dah lah. Itu je kita. Padahal kita ni was, okay, he was owning, okay, owning
Mustang, Civic. Sama juga, he was owning Lamborghini. Tak ada apa. Tak ada apa. At least dah habis benda tu. Benda yang merasa miskin, benda rasa kaya, benda rasa hina tu habis lah. Tapi benda akhirat ni benda yang kekal. Tu yang tak tahan tu. Jadi, kau nak bawa apa, bosku? Kau nak bawa apa? Amal lah. Tak ada benda lain. Amal lah. Okay. Benda lain, tarak. Itu saja. Okay. Semalam, Liverpool semalam mengekalkan rekod kemenangan. Pergi 16 poin clear. 16 poin clear ke atas Arsenal. Arsenal tak main 2 game lagi. Kalau dia menang 2-2 tu 10 poin lah. 10 poin clear ni kurang sedap lagi sebenarnya. Tapi stage ni stage yang dah towards the end lah sebenarnya. Sebab Liverpool ada dalam 9 game lagi ke? 9 game ke 8 game lagi kan. Menang game yang bagi aku Liverpool semalam, aku rasa pressure lah. Aku rasa slot duduk di fan punya tempat. Lepas tu nak oversee satu game yang mana setiap game tu tak boleh drop point. Kenapa? Sebab orang duduk kejar ni. Kalau kau tengok, kalau tim ni contohnya Liverpool drop point, semangat habis game tim-tim lain tu. Especially Arsenal lah, sebab Arsenal je yang aku tengok yang masih ada probability yang tinggi untuk kejar Liverpool. Tapi kalau Liverpool keep on winning, tu mentality lah. Mentality kuat macam mana pun, ialah kita kadang susah benda tu. Susah nak kawal Tapi Liverpool semalam aku rasa pressure aku rasa. Sebab first half tu Nunes aku geram juga sebenarnya. Yalah, dia ada scoring apa semua, tapi aku geram tengok kadang shooting. Tapi dia yalah, game lawan PSG tu dia assist. Semalam dia dapat penalty, dia score. Dia score dulu, lepas tu dapat penalty. Maknanya aku nampak dia dah mula buat something yang confident tu. Jadi menang Liverpool semalam, tapi menang dalam keadaan yang kalau fan tengok berdebar sebenarnya. Sebab first half tu kena bola yang macam miss up antara Van Dijk. Aku rasa Van Dijk tu betul dah sebenarnya cara dia shielding. Dia nak suruh si Ali tangkap bola, tapi ada seorang lagi datang. Masalahnya ada seorang lagi datang sebelah kiri Ali tu. Lepas tu bila datang, itu yang jadi miss up tu. Aku tengok ni macam nak gol ni. Betul lah gol. Bola yang out of nowhere lah. Maksudnya masuk celah apa tu lagi? Celah ketiak macam tu lah, ke celah apa kangkang kan. Masuk bola tu. Cik baik. So aku duduk fikir pressure sebenarnya, sebab duduk fikir wajib menang. Dan Soton dia bawah sekali kan. Dan aku rasa calonnya confirm turun aku rasa. Tak ada pressure sangat, tapi pressure dari segi mungkin dia fikir kita kena kutip lagi lah poin kan. Lepas tu lawan dengan tim besar ni semangat lain lah sikit. Cuma bahagian Liverpool ni pressure dari segi nak extend the league. Lepas tu tak apalah, bagi aku menang. Dan Salah buat kerja dia, 2 gol ke penalty. Dan it's not easy penalty sekali pun pressure. Kalau 2 kali ni dia pressure juga. Dia lagi pressure, sebab kau nak bantai sebelah mana. Kau dah bagi kanan lah tadi, kiri. Lepas ni mesti lepas ni keeper akan expect aku bagi kiri, mesti dia safe ke nak bagi kanan lagi yang tu susah tu. Ada setengah player dua-dua kanan bagi ada. Sebab itu soalan, kalau kau perasan si Ramsdale tu dia dive di sebelah kanan juga. Sebab biasanya player buat macam tu, 2 side yang sama macam tu. Tapi tak apalah, Salah skor lagi. So Salah sekarang 27 gol 27 gol, assist 17. Salah dengan nombor 2 assist beza banyak. 7 assist beza dia. Gol dengan tu pun banyak juga dengan Haaland pun banyak. Tapi individual ni aku tak berapa ni sangat, sebab Salah akan pecahkan rekod-rekod lagi okey. Sekarang semalam dia pecah rekod juga semalam. Player Liverpool yang skor banyak gol. So alhamdulillah menang lagi. Lepas ni lawan PSG, game yang susah. Lepas tu lawan Newcastle. Lepas tu Everton. Everton ni kalau kau nak tembus boleh ni, sebab lawan di Anfield pula.
hari tu drop point rugi tu. Aku tak boleh, aku kalau imagine lah yang game tu menang sedap. Kalau game tu menang, sekarang ada 18 point clear, 18 point. Oh, best kan. Tapi biarlah, tamak pula. Tapi makin banyak makin best lah, sebab makin clear. Nak jadi macam Liverpool yang champion tu, beza 25 point dengan City. Lepas tu last kali beza 18 ke 19. Macam tu lah last kali. Tapi still banyak point jugalah tu. City pula kalah dengan Forest. Aku boleh agak Forest ni dia akan buat something lah. Okay, sebab Forest dia bukan setakat dia nak menang, dia nak CL. Dan City kena semalam. Bola macam tu boleh gol lah, tapi bola Gibbs White bagi kepada Hudson Odoi tu. Bola diagonal pass. Bola tu biasanya si Van Dijk suka buat dekat salah bola macam tu sampai kat dia kontrol elok, dia pun masuk sikit, dia pun shoot. Senang kerja, habis kita. City pun tak ada benda dia nak ni kan. Dia nak target Aku rasa dia pun macam malah mungkin lah dia rasa macam malah. Tapi apa pun dia nak kejar CL juga. Tapi aku dengar cerita England kemungkinan dapat 5 tempat lah. Bukan top 4, top 5 pun lepas lagi. Sebab England dekat CL dengan dekat dekat Eropah apa semua, wakil-wakil England semuanya okey lah. Cemerlang. So kemungkinan nombor 5 pelepas. Kalau nombor 5 pelepas, aku selepas lah. Dan City dengan kapasiti dia yang tengah down ke dengan apa semua tu, aku duk rasa City boleh lepas lagi. Aku duk rasa lah top 4 lah, top 4. Aku rasa lepas. Okay. So Liverpool, Arsenal, Forest, City. Okay. Nombor 5 tu ikutlah siapa, Chelsea ke siapa. Okay. So bagi aku, adakah ini adalah kejatuhan City seperti mana Liverpool tahun 90-an, seperti mana MU tahun 2010 ke atas? Okay. Adakah City akan mengalami nasib yang sama? Memang kelak akan ada dia punya jatuh dia. Tapi adakah season ni? Itu aku tak sure dah. Okay, aku tak sure. So, aku rasa tak ada apa aku nak share. Untuk siapa yang patut channel ni, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Kita bertemu lagi pada outline sama Song channel Study Muhammad Salah. Okay. So, Liverpool kena menang dalam beberapa game je lagi, dah boleh champion dah. Macam tu ya. Steady.